Okay, aku bukan nak compare dengan Pep sebab slot dengan Pep terlalu jauh bro Terlalu jauh beza dia. But aku bagi satu sampel kat kau. Kau tengok game City yang previous dia menang 3-0 3-0 Every time dia score second goal bro, dia upkan lagi dia punya tempo, dia nak cari third goal. Every time dia leading 2-0. Dia akan upkan dia punya tempo, dia akan make sure Haaland, Foden, key player dia semua lagi ada atas padang. And he only do tactical change bila dah leading 3-0, minit ke 80, 90 macam tu. Baru dia tukar bro. Pep bro, dengan team yang stable. Kita team yang tak ada identity, tak ada stable. Dah kalah berapa kali lah? 6 6 kali lah season ni. Tapi macam kau tengok macam Pep hari tu, walaupun dia lead 2-0, you know, dia tukar Nico for O'Reilly tu. I mean, it's just one-on-one ni. And then he gives chances for youngsters. All these betul. Youngsters and things like that lah. Betul. Youngsters masuk. Plan. Masa tu Haaland score another goal. Bro, kau tengok dia gameplay dia berubah ke bro? Tak berubah kan? Dia tukar lah player macam mana? Tak berubah. He sticks to whatever ni. Pressure still there. Aku rasa siapa City, aku dah tak tahu siapa City lawan dah semalam. Siapa City lawan? Dia lawan mana? West Ham. Dia lawan West Ham dah memang give up bro. Nuno, aku tengok Nuno macam tergedu dia. Dia macam okay lah, aku give up. Aku give up. Kita tak boleh main. Tak bro, Paketa nak buat apa pun tak boleh bro. City main pegang bola, pas bro. Kau tengok Cherki. Betul. Triangle. Ini memang macam Bal. Aku cakap macam dia lawan Liverpool itu, dia memang prime Barca bro. Pep buat macam betul, tu bro. Sebiji. But that's why how he controls possession. He main possession. This is the real total football bro. This is the real total football. Kau main possession. Macam dia bully West Ham, macam tu lah dia bully kita bro. So kita standard West Ham lebih kurang. Exactly. Sama. Dia main dia bully West Ham, dia bully kita macam tu. Exactly sama. Exactly. So kau tengok macam Cherki main pas-pas hari tu bro. Cherki boleh pas main-main. Walaupun dia pas main-main pun at least dapat bola bro. Tu bezanya diorang dengan kita diorang punya diorang punya passing tu dia ada progress tau. Bola tu ada progress ke depan. Dia ada progress. Macam kita, progress kita ke tepi, kiri kanan je. Ke belakang lagi. Ke belakang bola. Hilang dia macam ni, kalau kita nak pass things like that boleh. Tapi kita tak nak, kalau nak main identity kita, but the ball has to come to be accepted by another player, and at least ada final macam ada final product lah bro. Macam hari tu kan bro, aku bagi kau satu example lah Dia mainkan Kerkes tu, aku boleh nampak bro, Kerkes selalu naik atas. Dia naik atas lah. Dia macam main left wing lah. Time tu dia naik atas, aku rasa dia macam tiang bro. Tak, kau tengok game tu balik bro. Dia tiang macam nobody tak tahulah dia buat apa. Bang, tapi Kerkes ni bila main dengan Wolves, kalau abang compare dengan main dengan Gakpo, ada juga bang momen-momen passing tu, cross pun ada juga walaupun tak sampai tapi dia cuba. Nanti bro, Bal. Nanti sebab Bal sebut cross, aku nak campur ni cross. Kau pergi tengok game tu, kau kira berapa kali Kerkes cross, kau kira berapa kali cross sampai ke player kita. Tak berapa nak menjadi, tapi ada cuba kalau dia main dengan Gakpo tu bang, langsung tak ada cross bang. Tak, tapi maksud saya boleh bagi dia masa tak Kerkes tu. Boleh bagi dia masa. Kiri, Bal, aku ada full back sebelah kiri. Aku expect bawa ke depan. Kalau cross, bro, aku nak sampai ke player aku. That's why City main tak ada cross. Kau tahu kenapa City main tak ada cross, Bal? Kau tengok City ada cross ke? Ada main macam kita? Kau tahu sebab apa tak ada? Doku sebab tu dia gentil dulu. Sebab apa tahu? Kau taruh Doku, kau taruh tepi Doku, kau ambil O'Reilly. Position sama dengan Kerkes. O'Reilly, bro. Budak umur 22 ke berapa belas, aku tak tahulah budak tu. Betul. Kau tengok dia main, bro. Instruction daripada coach. Kau cross, kau make sure dapat. Sebab every time kau cross, kau tak dapat bola tu, kau concede the position to opponent, bro. That's why Pep tak suka macam tu. Kau remember dulu, zaman-zaman dulu dia guna wing full back, bro. Kita ada Robo, kita ada Trent, dia guna Cancelo dengan Walker. Correct. Right? Kiri kanan bombing forward kan. Yeah. Masa tu Trent cara dia main. Tapi after that, dia pergi jual Cancelo semua. Kita ingat mesti problem. Tak. Dia tukar cara dia main pula. Dia main possession football, bro.
Kau tak guna, kau ada kekes, kau pumping bola masuk dalam kotak penalty, kau nak expect mistake, error daripada opponent. Yes, akan jadi bro. Daripada 100%, 1%, 2% on goal. Kau nak harap macam itu ke bro? Betul. Kau pergi tengok City main. Aku tak suruh nak sama kita main macam City bro. Aku nak bagi satu sampel. Kenapa O'Reilly yang main sebelah kiri, Matheus Nunes yang main sebelah kanan, mereka tak pump cross. Padahal mereka ada target man. Mal, aku ni aku cerita dengan member aku semua. Aku tanya pasal aku dah menyirap dengan kekes. Aku rasa macam dia ni memang tak ada function lah kan. So buat video sebelum kau pergi tu, aku bagi satu lagi statistik. Last kekes. Okay, boleh. 6 crosses dia yang pertama, aku kira bro. 6 dia cross. Yang pertama 1 pun tak sampai. Sekian. Ada gitu. Mal. Aku pun boleh cross macam tu. Betul. Tak, memang betul. Tak, Mal, aku nak tanya. Aku bincang dengan member aku cakap, okay, Kerkes ni, cara dia permainan dia bermain macam dia headless chicken, dia tak tahu tak ada IQ nak main pass. Sometimes dia membuta, macam kau cakap, crossing dia tak sampai ke player kita and things like that, right? And he bombs in up front things like that, and then dia jadi tiang. And then dia duduk situ, dia duduk je tau. Kau pun nampak kan? Dia duduk je kat atas tu. Dia tak, bro, leaking belah kiri ni, the only one yang cover tu is Van Dijk. Kan? At the end of the day, you're living, Words akan turun bawah bro. Words akan main kat dah. Kan? Dah. Ni so kita boleh nampak lah Kerkes ni memang sangat lah, memang bengap lah. Dia main kat belah kiri tu, memang nampak permainan dia teruk. Aku tanya dia, kenapa Kerkes main macam ni? Why is he playing and not being effective? At the end of the day, dia punya crosses semua memang ke laut and things like that. Dia cakap bro, cuba dia tanya aku dia soalan, kau rasa dia kan sebagai professional player kan, kau rasa dia memang nak main macam tu ke, atau manager yang suruh dia macam tu? Itu itu aku cakap pusing-pusing pergi kat orang tua tu bro. Maksudnya tak, aku pasal aku itu lah, faham tak? Macam I had doubts. Betul, he got the point bro. No, he got the point. Betul, no, I had doubts. Aku ingat dia ni memang betul bebal lah. Dia tak tahu main secara lembek. Tak, tadi aku nak jawab soalan Bambang tadi. Dia kata kenapa bila Gakpo dengan Kerkes main, Kerkes macam bela-bela kan? Okay, kalau kau perasan sebab sebenarnya aku pernah nampak benda ni bila Frimpong dengan Salah. Maksudnya bila Frimpong dia invaded Salah punya space, jadi Salah dia macam tak berfunction sangat lah kan. So sama juga macam Kerkes dengan Gakpo ni yang aku nampak. Kerkes ni macam dia bagi arahan, sebab since kau cakap ini manager punya instruction, mungkin juga aku setuju sebab bila Gakpo main dengan Kerkes ni dia bagi arahan supaya jangan terus pergi overlap ataupun terus pergi kawasan Gakpo ni, faham tak? Space Gakpo punya space yes. lah. Okay, aku faham. Dia memang sampai paling tidak pun dia lepas dia berhenti setengah padang lebih okay, stop lah, tak boleh masuk lah. Kau jangan lebih dari sini. Territory Gakpo. Yes. Dia kan kalau kita tengok apa yang Kerkes ni, dia punya karakter dia 100% tak sama macam mana waktu dia dekat Bournemouth dulu. Betul. Masuk kat sana freedom, dia main freedom, betul tak? Yes, jadi mungkin aku setuju, mungkin apa yang Latif cakap ada point dia, mungkin betul. Sekarang ni semua instruction tu daripada ni lah, this fella lah kan, aku tak nak mention lagi sebab aku dah sakit hati kan. Itu aku tambah sikit boleh? Aku tambah sikit. Okay, aku tambah sikit Aku nak tanya semua Aku tanya semua lah, termasuk Bal sekali aku tanya. Saya jawab. Okay, kau agree tak? We are the worst football team, coach. Maksudnya team kita ni tak di-coach dengan betul bro. Dengan bahasa Melayunya macam itu. We are the worst football team, coach bro. Kita ada player tapi coaching kita sangat teruk bro. Bila coaching dia teruk bro, kau tengok midfield kita tak jadi, bawah kita run up, tak tahu siapa main cross. Dia tak bring up the potential of the players tu bro. Betul bro. Kalau good manager bro, dia akan bring the best out of the players bro. Kenapa Robo boleh, Kerkes tak boleh? Arahan lain-lain ke Robo dengan Kerkes? Arahan aku rasa sama, but Robo ada guna otak sikit bro. Dia guna dia punya experience bro. So maknanya Kerkes ni kena banyak belajar. Memang Robo kena starting dulu. Dia tak boleh ikut kepala botak tu punya instruction.
Bal, even Robo pun kalau kau tanya aku, kau nak compare dengan season-season lepas, this is the worst season dia, bro. Kau tahu tiap-tiap season kita boleh rely dengan Robo. Berapa assist Robo season ni, bro? Berapa? Ya. Bal, lagi Ada satu season tu dia neck to neck dengan trend, bro. Ya, Bal, lagi satu Dia Bal. 11, trend 12. Andy Robertson is not dia bukan responsible for Kirkes punya development, bro. Walaupun that is dia player yang senior and things like boleh tunjuk ajar sikit and things like. But bukan responsible for his development, bro. It's bloody Slot, bro. At the end of the day, Slot yang kena main cakap, okay, kau kena main macam ni and things like that. He's supposed to, macam hari tu kita find out who's our defense coach. Nobody. It's actually the head coach. Macam tu lah. He is responsible for the development Soboslai of players. pun ada bang. Tak boleh ke Soboslai? Guys, kau tak boleh ke main macam Hungary? Kau tak ikut sangat kepala botak tu? Oh, susah Bal macam Susah, itu. Bal. That's the reason bila ada manager, kau macam bro. pangkar bos lah. Macam kan. Bos kau macam, kau jangan dengar lah cakap bos kan. Macam tu lah. Macam itu. Susah, Robo boleh Bal. lah buat. Robo boleh lah buat budak lama. Tadi dia vice captain, Bal. Tak, dia Aku dapat peluang. Aku assist lah. Aku nak Tak. tunggu apa lagi kan? aku doubt tau. Benda ni aku doubt. Kalau katakanlah kita punya, sorry lah, aku bukanlah nak mengenang balik masa-masa yang lalu kan. Tapi kalau kita punya captain kita ni, either Milner ataupun Henderson, aku percaya dia pergi cakap dekat slot, this is not working, kita kena tukar benda ni. Faham tak? Betul. Kena Aku- ni lah. Sebab tu aku selalu doubt Van Dijk ni, dia jenis vokal dengan slot tau. Yalah, kena UK punya orang lah. Tak, dia dua-dua Dutch. Ni macam mana? Bro, aku tengok Van yelah, Dijk tak Hendo. vokal sangat lah, bro. Sorry, aku tengok game semalam, aku tengok satu contoh lah. Berapa kali player kita jatuh semua. Dia paling pun pergi-pergi macam tu je. Oi, kalau Milner dengan Henderson naik tangan habis semua dah tu. Betul. Even Betul. Gerrard pun. Aku rasa lah. Yang masa AKTK tu saya silap, aku dan Henderson pun cekik Bro. balik. Confirm. Tak payah Henderson, Milner pun. Milner tu vice captain saja. Season ni lah bang kan. Season lepas tak ada kan Van Dijk macam tu. Body language dia tak ada. Ya, Season because ni lah. we keep winning, bro. Yeah. Okay, aku just nak taruh disclaimer satu tak semestinya aku tak nak orang cakap, oh kalah je cari kepala Slot. Tak. Kalau kita rasa kita menang pun macam kita menang few games lah. Tapi kalau kita rasa benda ni Slot buat benda tak betul, of course kita complain, bro. Tak, lawan Spurs kita menang apa? Kita Siapa-siapa ada rasa tu pun just bagi tahu kat bawah kalau apa yang baik sangat game yang kita menang lawan Spurs. Aku tak nampak satu pun, bro. Tak nampak. Ada satu. Yang mana? Aku nampak satu yang baik masa game Spurs tu. Semua new signing kita contribute to the goals. That's it. Yeah. Frimpong, Flo, AKTK, Isak. 4. Words Semua. registered his first assist and then Isak scored. Itu saja yang terbaik, bro. Nah, yang baiknya AKTK keep scoring lah. Itu je lah yang terbaik. 8 gol lah. Bro, kita tak boleh expect game macam tu, bro, untuk moment player. Most of the game, bro, kalau kau tanya pendapat aku 3 points winning because of manager, bro. Bukan sebab player. Aku tak pernah bagi player, bro. Manager, bro. Kalau kau tak percaya, bro, kita tukar, bro. Slot pergi ke City, mari Pep datang kat kita, bro. Hanam, City. Hanam. Tak payah jauh-jauh, bro. Kita bagi simple je. Pep datang dekat kita, kita swap sama-sama player sama, maintain. Kau rasa kita tak boleh main cantik macam City? Okay, maybe a few games kita belum adapt. After that, kita roll lah, bro. Kau ingat dia boleh buat apa dengan Flo tu, bro? Okay. Lagi dahsyat daripada Foden, bro. Flo tu. Okay, jadi sekarang ni point yang paling besarnya sekarang ni, kita masih lagi tak ada formation yang kata apa, default setting kita lah. Kita tak ada formation yang default. Sebab formation kita akan keep tukar-tukar ikut kepala otak dia je. Betul tak Latif? Tak, Kejawab dia. aku agree. Tapi aku rasa dia punya default formation sekarang ni aku rasa boleh nampak dia sebenarnya nak main 4-2-3-1, bro. 4-2-3-1 ni memang dia punya default formation because aku rasa dia nak prepare dengan Gakpo datang balik. Masa True. Ya, Gakpo itu datang. dia. Kau tolong check bila dia comeback tu. Aduh, aku dah risau dah ni. Bila dia nak